Sebab apa saya tak mau panggil Anwar ni pelewat. Dan saya hadir perbicaraan Anwar tiap-tiap hari perbicaraan diadakan. Saya hadir every day. So saya tahulah apa berlaku di dalam mahkamah. Biar saya cerita sikit tentang perbicaraan yang saya saksi, saya hadir di dalam mahkamah tiap-tiap hari. Ya. Nombor satu, dia ada tiga elemen di dalam indictment. Tanya mana-mana lawyer. Any lawyer akan beritahu. Tiga indictment di dalam, tiga elemen di dalam satu indictment, satu charge. Number one, apa kesalahan dia? What is the crime? Number two, okay, di mana kesalahan itu dilakukan? Where was the crime committed? Number three, tarikh semasa kesalahan itu dilakukan. The date of the crime. Anwar dituduh melakukan jenayah sodomi. Okey, clear. Nombor dua. Anwar dituduh melakukan jenayah sodomi di apartmen nombor sekian-sekian di Tivoli Villa di Bangsa Kuala Lumpur. Clear. Ini elemen nombor tiga. Anwar dituduh melakukan jenayah sodomi di Tivoli Villa tarikh sekian-sekian. Okey. So, start perbicaraan. Bila start perbicaraan, peguam bela, lawyer Anwar beritahu hakim, charge ni cacat. Oleh kerana tarikh tu, elemen yang ketiga tadi, tarikh yang Anwar dikatakan melakukan kesalahan, bangunan tu belum bina lagi. Macam mana Anwar boleh lakukan jenayah di dalam Tivoli Villa bila Tivoli Villa tu belum bina lagi? Ups, silap. Tak apa, kita tukar tarikh. Main tukar tarikh je. Okey. So judge kata, tak apalah tukar tarikh. Tarikh yang kedua tu, bila perbicaraan berjalan, saksi yang juga mangsa Azizan Abu Bakar berkata, dia diliwat semasa dia bekerja sebagai driver Wan Azizah. Semasa dia berkhidmat dengan Wan Azizah, semasa itulah dia dilewat. Tapi yang tarikh yang kedua ni, dia dah berhenti kerja. Dia dah tak kerja dah dengan Wan Azizah. So macam mana tarikh yang kedua ni boleh diguna pakai? Ups. Silap sekali lagi. Tukar tarikh sekali lagi. Dan kali ni dia tengok, okey, Tivoli Villa dibina tarikh sekian-sekian. Siap lah, siap. Dan Azizan berhenti kerja tarikh sekian-sekian. So kita akan pilih satu tarikh di antara dua tarikh ni. Tarikh bangunan dibina, tarikh Azizan berhenti kerja, kita ambil tarikh di tengah-tengah. Boleh ke macam tu? Arwah Christopher Fernando, peguam Anwar Ibrahim, tanya Azizan, Anwar lewat awak ke tidak? Azizan jawab tidak. Terkejut satu mahkamah. So saya nak tanya sekali lagi. Second time. Anwar lewat awak ke tidak? Dia kata tak. Kalau ikut undang-undang, di saat tu hakim patut tendang kes tu keluar. Dan keputusan hakim, walaupun Azizan ni pembohong, kita masih boleh terima kenyataan dia. Dan Anwar didapati bersalah. So Anwar appeal, Anwar buat rayuan. Mahkamah Persekutuan
yang ada 3 hakim membuat keputusan Anwar tidak bersalah. So kes tu ditendang keluar.